Sekarang ni musim hujan. Tahun lepas sampai sekarang hujan ni dia tak reda-reda. Kawasan perumahan saya bangun 6.30 tengok air dah naik dah. Sekarang ni kalau hujan lebat 45 minit macam tu, air tu akan melimpah lah. Faham lah. Bila air melimpah naik kan, kadang-kadang ada beberapa tempat tu dimasuki buaya dan kolam yang tak sepatutnya ada buaya. Memang kolam tu jauh daripada sungai, tapi kadang-kadang tu main dengan banjir ni, itulah peluang mereka untuk berhijrah ke tempat yang baru, kawasan yang baru. Dan kebanyakan buaya yang sesat ni kebiasaannya lah, dia bukanlah buaya yang besar-besar yang sekitar dalam 14, 15, 16 kaki. Tidak. Saiznya yang biasa tersesat ni biasanya dalam 2 meter lebih macam tu. Tak sampai lah 3 meter. Jarang lah ada yang 3 meter. Ada tapi sangat jarang. Kebanyakannya buaya yang kecil-kecil dalam 1 meter, 2 meter macam tu lah. So sahabat-sahabat, kalau mencari pucuk paku, pucuk miding ni, kalau boleh bila kita cari sayur-sayuran yang tumbuh melata dekat tepi-tepi kolam ni, kalau boleh saya ingatkan supaya sahabat hati-hati ketika mencari lauk pauk. Contohnya macam ikan mancing dekat tebing sungai. Memanglah kolam kan, hanya kolam biasa saja, tapi kita tak sangka-sangka kawasan tu ada buaya kan. Kemudian cari pucuk paku, pucuk miding apa semua, tengok ada sarang buaya. Macam via di Taman Malehah Matang Kuching kan, tular 3 tahun lepas, di mana buaya tu tersesat ke kawasan kolam tersebut. Dan kalau saya tengok map dan saya terbangkan drone di kawasan tersebut, sungai memang jauh, tapi kawasan kolam tinggal itu dan juga dengan sungai tu lebih kurang dalam 2 km macam. Tapi kawasan tu berpaya sebenarnya. Memang hutan tapi ianya berpaya kan. So bila kawasan tu dinaiki air, masa itulah buaya tu akan berpindah ke situ. Dan buaya tu pula dia siap bersarang dekat situ dan bertelur kan. Tapi pihak SFC telah pun mengambil telur tersebut lah. Diorang dah ambil telur tu untuk diorang ternak lah buaya tu. Diorang takkan musnahkan telur tu. Diorang akan ternak buaya tu. Ada yang ada lesen tu, dia akan ternak buaya tu. Sebenarnya di Sarawak ni memburu buaya dah boleh dah. Menternak buaya pun boleh. Asalkan kita ada permit, kita ada lesen, kita boleh pelihara buaya. Macam saya, kawasan tak ada. Kalau ikutkan saya pun nak pelihara buaya juga sebenarnya. Ada beberapa kawasan di Sarawak ni, ada buaya ni tersesat doh. Contoh macam di Seri Aman baru-baru ni, buaya tersesat. Lepas tu ada buaya yang baru ditangkap sejak hampir setahun saya perkirakan, baru ditangkap semalam. Dan info daripada sahabat juga yang berkongsi dengan saya lah, setahun baru buaya tu berjaya ditangkap. Itu pun sesat juga. Dan sungai dia pun boleh dikatakan jauh juga. Jarak mungkin dalam, kalau saya tengok map, lebih kurang dalam 600 ke 700 meter macam tu lah daripada kolam tu. Dan semalam baru ditangkap. Ada di antara buaya ni, dia tersesat tau masa banjir. Lebih-lebih lagi kalau rumah tu berdekatan dengan sungai. So memang diorang ni terdedah dengan bahaya ni lah. Kadang-kadang buaya ni pergi ke bawah rumah, kadang-kadang tu dia naik, kita nampak dia melalui ataupun melintasi rumah kita tu. Ada juga kes-kes yang macam tu. Kemudian kalau musim hujan-hujan macam ni kan, kadang-kadang buaya tu tersesat. Contohnya macam di Sebuyau, Kampung Mambai lah, pun sama juga. Dia naik ke atas ketika air tu, paras air tu meningkat. Dan ketika kenderaan melalui kawasan tersebut, mereka melihat buaya tu naik ke atas jalan lah. Nasihat saya kepada sahabat-sahabat, selain daripada nasihat ini kepada sahabat, nasihat kepada diri saya sendiri jugalah. Jadi kalau pada ketika musim hujan ini, kita kena hati-hatilah. Sebab pada daripada bulan lepas, daripada November sampai ke April ataupun March macam tu, itu adalah musim membiak bagi buaya sebenarnya. So kita kena hati-hati. Dan buaya ni dia akan jadi agresif. Sebab kadang-kadang dekat sarang tersebut, kalau itu tadi kita lihat dia tersesat dan dia bertelur di kawasan kolam tinggal itu. Kemudian kalau di alam liar ni, buaya betina ni dia akan menjaga sarang dia dengan buaya jantan di kawasan tersebut. So kepada sahabat-sahabat yang mencari rezeki pada ketika musim begini kan, musim tengkujuh ni, saya nasihatkan supaya sahabat-sahabat sentiasa waspada, sentiasa alert, hati-hati
dan sentiasa tengok kawasan di environment kita tu, kawasan sekeliling, tidak terjadi sebarang perkara yang tidak diingini. Itulah kepada kita kan, sentiasa pantau-pantau sungai kita tu, ketika kita pasang jaring ke, ketika kita menjala masuk ke dalam sungai tersebut ke, sebab benda ni orang buat walaupun dah berpuluh orang diserang buaya di Sarawak ni, tetap orang akan masuk dalam sungai tersebut untuk menjala lah. Sebab tak tahu nak cakap lah kan. Ini dah tahun 2026 sebab mula-mula saya tengok kejadian yang direct untuk serangan buaya ni daripada tahun 2020 lagi, masa Covid kan, sampailah tahun 2025 masih lagi berlaku perkara yang sama. Sentiasa berulang-ulang kejadian serangan buaya ni. Pasal masyarakat kita ni, dia ada yang menganggap buaya ni sebagai keturunan dia, atuk dia, nenek dia. Ada video tu tapi saya tak nak share lah, kadang-kadang dia jadi sengketa. Ada video tu sebenarnya, siap dia mengaku itu video yang direkam di Sarawak. Dia bercakap buaya tu seolah-olah buaya tu adalah nenek dan atuk dia. Saya tak boleh kata apa sebab itu kepercayaan dan saya hormat saja. Tapi saya nak nasihatkan kepada sahabat, kalau nampak buaya ni jangan kita panggil dia nenek entayang lah. Itu yang sering diorang ungkapkan sebab diorang kata, diorang percaya itu adalah nenek entayang, akik entayang dan sebagainya. Tapi itu terpulang pada sahabat-sahabat, itu adalah haiwan sahabat. Itu adalah haiwan dia. Dan kita tiada istilah kita punya garis keturunan kita tu, tak ada istilah kita ni daripada keturunan buaya, kita keturunan seladang ke, kita keturunan harimau ke. Tak ada benda-benda macam tu. Tiada istilah kita ni berkeluarga dengan buaya lah. Dan satu lagi kepercayaan masyarakat kita ni, kalau kita tak mengganggu buaya, ini satu Malaysia daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak, ada yang masih percaya lagi kalau kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita. So kita kena tangkis, kita kena tepis kepercayaan yang boleh dikatakan tak masuk akal sebenarnya. Sebab buaya ni, buaya, harimau kan, mereka ni adalah pemakan daging sebenarnya. Kita ni tak ada, kita cakaplah kita ni keturunan dia. Kalau dia nak makan, dia nak terkam, dia terkam. Dia nak faham, dia faham. Bila kita ada kepercayaan yang macam tu kan, kita punya persepsi kita punya konteks kita masih percaya dengan benda-benda macam tu kan, saya rasa tak mustahil lah. Kalau Semenanjung tu tak apa, ada serangan buaya tapi jarang sangat lah. Tapi tetaplah kena hati-hati kan. Jangan kita pandang enteng, kita pandang remeh benda-benda macam ni kan. Macam tahun 2025 lepas kan, saya rasa tahun ni mesti tak ada serangan buaya berlaku. Tengok hampir 10 kes serangan, termasuk yang terselamat lah, 2 yang terselamat kalau tak silap saya lah. Yang lain semua ditemui, ada yang tak ditemui pun separuh dah tinggal. Kadang-kadang tu ada kepala yang tinggal kan. So sedih lah tengok perkara-perkara yang begitu berlaku kan. Kalau boleh untuk tahun 2026 ni jangan berlaku lagi lah benda-benda yang macam tu kan. Aduh, kesian lah dekat anak bini kita. Kalau kita ni bujang lagi kan, kesian pula dekat ibu bapa kita. Hati-hatilah, janganlah kita kata, oh aku dah terbiasa dengan sungai ni. Tengok macam di Teluk Intan tu, 48 tahun tidak pernah berlaku serangan buaya. Nak dijadikan cerita, berlaku juga serangan buaya kan. 48 tahun belum pernah. 48 tahun tu termasuk pembinaan ataupun di kawasan tersebut dibina satu perkampungan dan mereka menempati kawasan tersebut. Nak dijadikan cerita 48 tahun lepas tu terjadi serangan buaya. Dan kita tak naklah benda-benda macam tu. Jangan kita percaya bahawa buaya di sungai tersebut baik. Buaya ni kalau dia baik ni mungkin dia kenyang lah. Kalau kenyang, buaya ni sebenarnya dia boleh bertahan lama sebenarnya. Kadang-kadang hampir 3 bulan tak makan pun ada. Kalau makanan tu cukup, masa dia dapat makanan itu kan, haiwan yang diburu tu, dan pada ketika itu dia boleh bertahan sebulan 2 bulan tak makan. Itu yang kita tengok buaya tu nampak baik je. Kadang-kadang kita cuci bot, macam Sarawak ni orang cuci bot dalam air. Ada juga yang diserang buaya ketika diorang cuci bot, cuci sampah dan sebagainya. Itu yang kita tengok buaya tu nampak macam baik je. Kadang-kadang kita cuci bot, kadang-kadang kita mancing dekat gigi air, dia lalu macam tu kan. Macam endah tak endah je, macam kurang ajar je tengok dia kan. Itu pasal dia kenyang lagi. Kalau hari tu dia nak cari makanan hari tu, dia tak pilih dah manusia ke haiwan ke. Kalau hari tu dia nak faham, dia faham je kan. Baik sahabat, saya rasa setakat ni lah saya punya untuk siaran ulangan. Dan video saya ni memang siaran ulangan pun kan, cerita pasal buaya. Pasalnya saya fokus kepada Sarawak ni lah.
banyak sangat terjadi serangan buaya. Ini dah masuk tahun 2026 dan kita tunggu dan lihat lah. Bukan kita nak mendoakan orang Sarawak ni dimakan buaya, pasal masih lagi orang percaya dengan benda-benda macam tu. Ada yang panggil buaya tu atuk, nenek. Lepas tu ada yang kata kalau jangan risau, kalau kita tak kacau buaya tak kacau kita. Tak ada benda-benda macam tu lah. Okay sahabat, sekian, terima kasih untuk video kali ini. Alright.